sebalik wajahnya yang tenang, tersembunyi semangat yang luar biasa. Pelajar bertubuh genit ini mempunyai disiplin tinggi dalam kehidupannya. Khalid bin Ka'ab sentiasa menyanjung ayat suci Al-Quran dan komited dalam rutin hafazan yang dijalankan di rumah maupun di sekolah. Khalid ni dia seorang murid yang balance lah. Balance dari segi akademik, diniahnya dan hafazan Al-Quran. Disifatkan sebagai seorang pelajar yang konsisten dan rajin menghafaz ayat Al-Quran, Khalid sentiasa menjadi contoh kepada rakan-rakan. Khalid ni memang daripada darjah 4 lagi dia rajin menghafal Al-Quran lah, terutama juzuk 30 ni. Ayat Al-Quran tu sentiasa ada lah pada diri dia. Khalid merupakan anak ketiga daripada pasangan bahagia Encik Ka'ab dan zaujahnya Maryam dan mempunyai cita-cita tinggi untuk menjadi seorang arkitek. Kalau di rumah, Khalid ni dia seorang anak yang suka tolong umi. Khalid ni dia juga seorang yang kreatif dan dia suka cuba sesuatu yang baru. Aktiviti dan rutin hafazan Khalid dipantau ketat dan konsisten oleh ayah dan ibu di rumah. Untuk anak-anak, saya meletakkan jadual khusus bagi mereka, iaitu setiap kali selepas solat maghrib, saya akan memastikan semua anak-anak untuk mengaji Al-Quran. Saya sendiri mengaji Al-Quran dengan suara yang lantang agar mereka mendengar dan juga mereka tahu bahawa ibu bapa mereka sedang mengaji Al-Quran. Secara tak langsung, itu memberi motivasi kepada anak-anak untuk turut mengaji Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik kamu iaitu mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Semoga Khalid bin Ka'ab berjaya mencapai cita-citanya menjadi seorang arkitek yang bukan sahaja tersohor, malah berakhlak mulia dan beramal soleh. InsyaAllah.